pertama ni saya tak tahu. Saya ingat ada bengkak gitu pada secair dalamnya. Ramai tak tahu sakit lutut boleh dikisar lebih awal dengan teknologi ultrasound. Dalam sesi pemeriksaan percuma yang kami jalankan di Masjid Siti Alam, ramai peserta terkejut apabila doktor tunjukkan apa sebenarnya punca sakit mereka. Dapat tahulah sebab dia puas hati lah, sebab dia cek daripada leher sendi-sendi, kemudian otot, macam lutut. Saya tahulah apa punca sakit lutut saya ni, ya. Tulang tu dah haus lah, kena dapat rawatan lanjut lah kalau macam itu, kalau nak baik. Rawatan bermula dengan kesedaran dan diagnosis yang tepat. Bila kita tahu puncanya, barulah kita boleh bagi rawatan yang betul. Dipanggil awareness. Sakit lutut semua dia ketua bisa ada, tetapi kena ikhtiar lebih lah. Ini satu usaha yang bagus lah. Kita kalau nak pergi klinik, ambil masa. Kalau di sini kita ada sekejap pun kita dapat pengetahuan. Amal medik ni banyak membantu bagi kita macam mana kita nak rawat sakit kita. Terima kasihlah doktor yang telah memberikan satu satu pengobatan secara percuma, dan kemudian kita tahu macam mana benda apa ni yang cukup bagus lah. Ucapkan terima kasih lah pada doktor kerana memberi keterangan yang baik untuk pengetahuan saya bagi apa yang saya alami selama ini. Ikuti saluran sosial media kami untuk info dan kempen pemeriksaan percuma yang seterusnya. Siapa tahu mungkin lokasi anda akan jadi destinasi seterusnya.